Apabila nyawa sudah sampai di gargarah ni, dah sampai di rengkung, nyawa nak keluar daripada badan kita ni, dia nak goodbye, dia nak keluar, nak tinggalkan jasad kita. Bila dia sampai di taraqi, di gargarah ini, ketika itu kita menapah dah bunyi anak cucu duduk tepi, ayah, la ilaha illallah, nak sebut tu doa, itu nyawa di gargarah. Tuhan katakanlah, jangan begitu. Idza balagatit taraqi, apabila nyawa sudah di gargarah, wa qila man raq, di ketika itu ni hadu ada kat tepi-tepi kita ni, bini kita, anak kita. Kalau kita nak jalan dulu, mak ada lagi, mak kita, anak-anak kita, cucu kita ni hadu ada kat tepi katil kita ni. Qila, berkata mereka ni semua, bini kita bila tengok kita doa itu, anak kita yang sayang kat kita sangat-sangat ni, bila tengok kita doa tu, berkata mereka itu, man raq, siapa boleh tolong ni? Siapa boleh tolong suami aku? Siapa boleh tolong ayah aku? Siapa boleh tolong? Siapa boleh tolong? Pada ketika itu semua orang helpless. Helpless. Tuhan kata, tak boleh nak cari siapa boleh tolong. Kalau duduk di katil hospital, pergi pegang tangan doktor ni, doktor tolong, doktor ni ayah saya sayang dia. Doktor pun dengar dia pun dia lemah, tak boleh tolong. Doktor kata, ayah saya dulu pun saya tak boleh tolong. Allah cerita dalam Quran, anak cucu hadu ada kat tepi ini. Wa qila man raq, berkata mereka ni, siapa boleh tolong ni? Siapa boleh sembuhkan? Siapa boleh bagi nyawa dekat ayah saya ni? Wa zanna annahu al-firaq, Tuhan kesedangkan orang yang nak mati itu, Tuhan kata kawan nak mati itu, nyawa duduk di gargarah itu, wa zanna, dia sudah yakin. Zan dalam bahasa orang putih dia kata probably 85%, dia sudah yakin annahul firaq, bahawa inilah saat akhir dia akan berpisah dengan semua-semua. Kawan nak mati tu tahu dah. Pasal apa? Allah dah bagi dia nampak dah malaikat yang nak cabut nyawa ni, dua langkah mai pakai baju kala apa lah. Hadis kata kalau malaikat mai pakai baju putih, itu petanda baik. Kalau malaikat mai nak cabut nyawa mai pakai serba hitam, itu bad news untuk dia. Allah dah angkat hijab, orang yang nak mati ni dah angkat hijab, mata dia dah nampak dah malaikat mai dekat dia, dia dah nampak. Anak cucu, bini hadu ada keliling ni tak nampak. Wa zanna annahu al-firaq, kerana dia dah nampak lah, maka dia yakin ini dah last day dia, ini last moment dia nak habis dah. Wal taffatis saqu bisaq, Tuhan kata ketika sakratul maut itu datang bertindih-tindih sakit dia. Maut itu mai sak, maksud ni perut betih, orang Arab dia panggil sak. Sunat pakai kain, pakai jubah ni dia kata ila ansafis saqain, pakai di separuh betis. Sunat sak, maksud dia betih. Tuhan kata apa? Manusia yang dalam gelut nak mati ni, wal tafatis saqu bisaq, betih dia dua ni duk bertaut, duk bertangkup, menahan sakit. Dia macam krem, macam biasa krem subuh pagi nak bangkit pukul 4, pukul 4.30 nak pergi pancong, pak kata dia tangkap perut betih sakit. Aduh, bergerak sakit, nak bangun tak boleh, nak pusing tak boleh, dia tangkap, dia kerekong perut betih tu. Kena tunggu saat ni menahan sakit, bagi dia reda, otot-otot tu dia jadi lega balik, baru boleh tak katil, tak kaki turun katil. Itu krem. Orang nak mati, Tuhan kata dia jadi dua perut betih dia ni kena tangkap, pam, kata dia sakit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ila rabbika yawma idzinil masaq,
Tuhan kata it's the time, sudah masanya engkau dibawa ke sisi Tuhan untuk dihisap amalan. It's the time. Time's up. Tuhan kata you punya time sudah sampai. Game over. Habis. Yang ada selepas ini apa dia? Tidak ada lagi amalan. Yang ada selepas ini tidak ada lagi doa. Yang ada ke lepas ini apa dia? Apa yang hang buat sebelum daripada hari ini, itu sajalah bawa api menghadap Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.